dah habis sekolah. Lega. Tapi lepas tu, mesti terfikir kan, apa nak buat lepas ni? Ini soalan besar yang bermain-main dalam kepala ramai orang. Jadi, dalam perkongsian kali ni, kita nak kupas sikit kenapa sambung belajar ni bukan sekadar satu pilihan, tapi mungkin aja langkah paling penting untuk masa depan korang. Okey, jom kita mulakan. Keputusan SPM dah ada kat tangan. Tahniah! Satu fasa besar dalam hidup dah selesai. Tapi kan, sekarang muncul pula soalan yang lagi besar. Nak ke mana lepas ni? Relax, rasa keliru, rasa tak pasti tu, semua tu normal. Dan tujuan kita kat sini adalah untuk tolong korang nampak jalan ke depan tu dengan lebih jelas sikit. Perkara pertama yang semua orang fikir mestilah pasal kerja, kan? Jadi, jom kita tengok macam mana segulung diploma atau ijazah tu boleh jadi satu game changer untuk peluang kerjaya korang. Ini semua tentang membina tapak yang betul-betul kukuh untuk karier impian. Okey, tengok nombor besar ni. 90.2%. Wow, ini bukan nombor cabutan bertuah tau. Ini sebenarnya kadar graduan kita kat Malaysia yang berjaya dapat kerja pada tahun 2022. Apa maksudnya? Maksudnya, pasaran kerja sekarang ni memang dahagakan orang yang ada kelayakan. Majikan tengah tunggu orang macam korang. Nah, yang ini pula memang jelas bezanya. Cuba tengok dari segi keuangan. Kita bukan cakap pasal gaji pertama je tau, tapi potensi pendapatan korang untuk seumur hidup. Nampak tak? Pendidikan tinggi ni macam lebuh raya terus ke arah kestabilan keuangan yang lebih cerah di masa depan. Dan yang ini, gambaran paling jelas. Ada kerja-kerja tertentu yang pintunya hanya akan terbuka kalau korang ada kelayakan yang betul. Nak jadi doktor, peguam, jurutera, semua ni perlukan asas pendidikan tinggi. Kelayakan ni lah ibarat tiket emas korang untuk masuk ke bidang-bidang pakar ni. Jadi, poin utamanya kat sini ialah korang bukan sekadar dapat sekeping sijil. Korang sebenarnya sedang dibentuk untuk jadi calon yang syarikat-syarikat besar cari. Mereka nak orang yang fleksibel, yang ada idea baru, yang cepat belajar. Dan semua kualiti ni memang sinonim dengan graduan baru. Okey, bab kerjaya kita dah sentuh. Sekarang, jom kita beralih pada sesuatu yang lebih mendalam, lebih peribadi, iaitu bagaimana pendidikan tinggi ni sebenarnya membentuk dan mengubah diri korang sebagai seorang individu. Cuba bayangkan hidup kat universiti atau kolej ni, ia macam sebuah gimnasium. Tapi bukan untuk badan, ini gym untuk otak dan personaliti kita. Setiap kelas, setiap projek kumpulan, setiap kali kena buat pembentangan tu, semua tu macam workout yang akan buat korang lebih kuat, lebih yakin. Kemahiran ni korang akan pakai sampai bila-bila. Inilah senarai kuasa-kuasa hebat yang korang akan dapat. Kemahiran insaniah atau soft skills ni, macam mana nak berfikir secara kritis, cara selesaikan masalah, cara berkomunikasi dengan yakin, benda ni semua tak boleh hafal dari buku teks, ia dipupuk melalui pengalaman dan itulah yang pendidikan tinggi tawarkan. Jangan dengar cakap saya je. Dengar sendiri apa kata pelajar ni. Dulu, dia seorang yang tak berani nak bercakap depan orang. Tapi sejak masuk universiti, dia belajar jadi lebih berdikari dan mula membina keberanian yang dia rasa tak pernah ada. Inilah bukti nyata perubahan sebenar yang kita bincangkan dari tadi. Sekarang, mari kita tukar sikit cara kita pandang semua ni. Jangan fikir yuran belajar tu sebagai satu kos atau beban. Cuba kita lihat ia sebagai satu pelaburan. Mungkin pelaburan yang paling bijak dan paling penting untuk masa depan kita. Apa maksud pelaburan kat sini? Senang je. Setiap jam yang korang luangkan untuk belajar, setiap ringgit dan setiap penat lelah yang korang curahkan dalam pendidikan hari ni, semua tu akan bagi pulangan berlipat kali ganda pada masa akan datang. Pulangan dalam bentuk peluang, pendapatan dan kepuasan diri. Anggaplah diploma atau ijazah korang tu macam sebuah pasport. Ia bukan cuma tiket untuk dapat kerja pertama, tapi ia bagi korang kebebasan. Kebebasan untuk tukar bidang kerja, kebebasan untuk cari peluang kerja di luar negara, dan kebebasan untuk sentiasa bersedia menyambar apa saja peluang yang datang. Okey, jom kita tengok garis masa ni. Nampak tak bezanya? Laluan untuk lepasan SPM dengan graduan universiti, makin lama jurang tu makin besar. Pelaburan awal yang korang buat tu akan terus berkembang dan bagi pulangan yang lebih besar sepanjang hidup. Ingat, ini bukan lari pecut 100 meter, ini larian maraton. Mestilah, kita kena realistik. Perjalanan ni memang nampak hebat, tapi ia tak selalunya mudah. Sangat penting untuk kita akui yang pasti akan ada halangan dan cabaran yang menanti di depan.
Risau pasal duit, tiba-tiba rasa hilang semangat atau sedih sebab tak dapat tawaran dari universiti idaman, semua ni adalah kebimbangan yang sangat nyata. Tapi dengar sini, untuk setiap cabaran mesti ada jalan penyelesaiannya. Ada pelbagai pilihan pinjaman, beasiswa dan beratus-ratus institusi lain yang tawarkan macam-macam laluan. Jangan biarkan halangan macam ni patahkan semangat korang. Jadi, lepas kita dah teliti semua sudut, dari kerjaya sampailah ke pribadi, apakah mesej utama yang korang patut bawa pulang lepas ni? Mesejnya sebenarnya mudah aja. Ini bukan tentang kumpul sijil untuk gantung kat dinding. Ini semua tentang melabur pada aset korang yang paling berharga, iaitu diri korang sendiri. Ia tentang bagi diri kita alatan yang terbaik untuk bina kehidupan yang kita impikan. Perjalanan ni akan lengkapkan korang bukan saja untuk kejar impian, tapi untuk jadi seorang individu yang lebih matang, yang berdaya saing dan yang mampu beri sumbangan bermakna kepada orang sekeliling dan masyarakat. Pada akhirnya, semua ni terpulang pada anda. Bola tu betul-betul kat kaki korang sekarang. Pilihan yang korang buat hari ni akan menentukan permulaan babak seterusnya dalam hidup korang. Fikirkan masak-masak dan apapun keputusannya nanti, buatlah dengan penuh keyakinan.